kita dah lambat pergi sekolah ni. Cepat pakai rambut palsu tu, sayang. Ibu, boleh tak Yen tak mau pakai rambut palsu lagi? Kenapa pula? Yen tak mau sembunyi lagi. Yen nak jadi diri sendiri. Tak boleh, Yen. Nanti kawan-kawan ejek Yen. Yen, betul ke awak pakai rambut palsu? Hahaha, kesian Yen pakai rambut palsu. Cikgu Norma, rambut Yen berbau busuk. Betul tu, cikgu. Sebab rambut Yen, kami tak boleh belajar. Yen, maaf. Tapi awak kena buka rambut palsu tu. Baiklah, cikgu. Yen faham. Hahaha, Kesian Yen sebab botak. Murid-murid Cikgu Norma ada berita sedih. Lepas ni, kita semua tak akan jumpa Yen lagi. Apa maksud cikgu? Yen sebenarnya ada penyakit kanser. Apa? Yen ada kanser? Jadi, sebab tu Yen pakai rambut palsu. Yen, ada kawan-kawan nak jumpa Yen. Aisyah, kakak Izzati. Yen, kami nak minta maaf. Kami tak patut gelakkan Yen. Kami tak tahu Yen sebenarnya sakit. Tolonglah maafkan kami. Tak apa, Yen dah maafkan awak berdua. Macam mana? Korang pun maafkan mereka berdua tak?